Nak miliki emas seperti ini, gold bar ataupun dinar? Ini 6 langkah mudah untuk anda mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Dengan bajet serendah RM100 saja, anda boleh bermula. Step pertama, follow saya dulu dan klik link di bio saya. Step kedua, klik daftar percuma. Jika anda 18 tahun ke atas, boleh klik di sini. Isikan nama penuh, IC, email dan nombor telefon. Pastikan semuanya betul, baru tekan proceed. Jika anda bawah 18 tahun pula, anda boleh tekan daftar akaun junior. Isikan nama penuh, IC, email sendiri, nama dan IC penjaga dan nombor telefon penjaga. Pastikan semuanya betul, baru tekan proceed. Step ketiga, download aplikasi Public Gold. Kemudian tekan login. Masukkan nombor IC pada username dan password. Step keempat, semak TAC yang akan dihantar melalui WhatsApp ataupun email. Tekan submit untuk login. Step kelima, buat belian pertama untuk aktifkan akaun. Jumlah belian serendah RM100 atau lebih. Klik top up untuk belian pertama. Step ke-6, pilih payment method untuk online banking FPX. Masukkan jumlah belian ikut bajet anda. Minimum RM100. Jika anda ada lebih, masukkan saja lebih. Pilih myself, tekan I agree dan place order. Kemudian anda akan dibawa ke page FPX. Pilih bank yang anda gunakan, grade emas anda akan terus masuk ke dalam baki account gap. Tahniah saya ucapkan, anda telah aktifkan account gap anda. Anda akan terima PG code sebagai username baru. Boleh mesej saya untuk saya bantu anda selanjutnya. Follow saya untuk info emas.